air filter ke apa, ada package lain tak? Tak ada, dua tu je. Kalau kata nak tambah air filter ke apa, kena add-on. Oh, kena add on. Tak Add-on. dapat harga package lah. Kira macam tak kita dapat. add on item lah. Betul. Okay bang, berapa lama masa buat and bila saya boleh hantar? Saya nak hantar motor dah ni bang, nak raya ni. Okey, untuk proses ambil masa dalam 2 ke 3 jam. Bergantung kepada kerosakan atau ada kerosakan benda lain yang abang nak add on, itu yang akan ambil masa sikit. Untuk yang nak hantar motor, saya suggest untuk korang pergi link, tekan link dekat bio. Sebab kita orang suggest untuk kerja-kerja berat ni better booking. Booking pun boleh tapi bergantung kepada situasi. Kalau saya walk in bang? Boleh, macam saya cakap lah, boleh. Tapi bergantung kepada situasi. Oh, so kalau kata bengkel tengah full, saya kena tunggu lah. Ya betul, korang kena tunggu lah. Ada kemungkinan tak kalau saya tak dapat slot? Boleh jadi. Sebabkan kita orang booking akan full pagi. Petang pun boleh jadi. Okay bang. So, saya boleh klik link dekat bio. Okay. Bila korang klik link dekat bio, team booking akan assist korang untuk dapatkan slot. Contoh, bila korang nak slot sekian-sekian tapi dah full, team booking akan suggest korang date mana yang available. Terima tak terima? So, jumpa anda lagi di Motorsport Pusat Servis Standard Kelang Adai. Yang mau jangan datang, standard saja.